Hello, Assalamualaikum. Yang dekat rumah aku ni aircon dah lama tak sejuk . Kadang-kadang sejuk, kadang-kadang tak sejuk. Kalau sejuk pun kadang-kadang tak berapa sejuk. So masalah utama dia aku rasa habuk. Mungkin habuk yang dah tebal lah. Dah setahun tak servis mungkin habuk dah tebal. So korang boleh guna ni pembersih aircon iaitu aircon cleaner foam. So dia macam buih lah. So purifying, clearing, sterilize, disinfections. Masa korang spray, pastikan aircon korang dah tutup current. Dan jangan spray dekat bahagian elektronik ni. Spray dekat bahagian bilah kipas dengan tempat penyejuk ni sahaja. Korang spray je macam ni. So korang biarkan dalam masa 15 minit sampai buih tu hilang. Tapi kalau boleh dekat bawah aircon ni korang letak kain lah. Kalau boleh dekat lantai buruh kain lah. Tu ada buih aircon yang akan jatuh ke bawah. Okay, korang lapik dengan kain kat bawah. So nampak buih dah mula kurang. So korang boleh pasang balik cover. So boleh turn on balik aircon korang. Boleh turn on balik aircon korang. Okey, habuk-habuk dah kurang. Mungkin dah kurang tersumbat ke apa semua kan. Jadi aircon dah mula rasa sejuk balik. Okey, kalau korang berminat nak dapatkan aircon cleaner foam ni daripada Homenest ni, sila tekan bel kuning, okey? Bye.